Makcik Chow, saya Lin Sein. 25 tahun lepas, kat hospital makcik kerja dulu, ada seorang ibu lepas bersalin yang meninggal dalam wad. Makcik yang sambut kelahiran tu hari tu. Makcik masih ingat tak? Kamu ni siapa? Saya anak perempuan yang meninggal tu. Saya tak tahu apa-apa. Macam mana makcik boleh tak tahu apa-apa? Saya dah cakap, saya tak tahu apa-apa. Saya nak masuk dulu. Makcik Chow, benda ni sangat penting untuk kami berdua. Tolonglah cuba ingat balik. Kalau ada petunjuk yang kecil pun bagi tahu je. Masa tu, makcik nampak macam mana mama saya mati. Tapi makcik tak sampai hati untuk biarkan mereka sakiti bayi baru lahir tu. Jadi makcik hantar saya ke rumah anak yatim. Makcik selamatkan saya, betul kan? Makcik Chow, saya cuma nak tahu kebenaran tentang macam mana mama saya mati hari tu. Saya ingat apa jadi hari itu. Dan takkan pernah disebut lagi. Doktor, apa yang doktor cucuk kat dia? Awak jangan sibuk hal orang. Puan Ling! Puan Ling! Puan okey tak? Doktor buat apa ni? Jangan datang dekat! Bagi bayi tu. Ini bukan urusan awak. Serahkan budak tu. Kalau tak bagi, kamu yang mati. Bagi sini! Bagi sini! Jangan sentuh saya!